Salam Doktor, Waalaikumsalam. Anak saya berusia 2 tahun. Kebelakangan ini dia sering mengatakan nampak benda pelik di rumah seperti hantu, lembaga atau orang asing. Apakah pandangan doktor dari sudut agama dan apa yang boleh dilakukan untuk menanganinya? Risau juga. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum boleh ke kita tengok jin, hantu apa semua ni, lembaga apa semua ni jin lah tu kan. Jin dan syaitan. Boleh ke kita tengok? Ada yang kata tidak boleh untuk dilihat. Seperti mana Imam Syafi'i ada riwayat mengatakan, Imam Syafi'i menolak penyaksian orang yang mendakwa dia pernah tengok jin. Tetapi Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan boleh untuk dilihat. Ada juga yang mengatakan boleh untuk dilihat kalau mereka menjelma dengan jelmaan-jelmaan. Seperti mana kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah pernah didatangi dengan syaitan. Kan? Yang dia pergi ambil tamar zakat tu kan, ambil tamar. Sehingga Nabi SAW kata, sadaqaka wa huwa kadhub. Yang mana Abu Hurairah tanya, macam mana aku nak berlindung daripada engkau? Dia kata, kau baca ayat kursi. Nabi kata, dia cakap betul itu, walaupun dia pendusta. Dia tu syaitan, tapi dia kali ni dia cakap betul. Kalau nak berlindung daripada jin dan syaitan ni, kita baca ayat kursi. Boleh juga kita, budak ni umur 2 tahun, dia nak baca ayat kursi pun dia tak pandai kan. Jadi kita bacakan kepada dia ruqyah yang diajar oleh Nabi SAW. U'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. U'izuka bi kalimatillahi tammah. Aku melindungkan engkau kepada Allah. Aku lindung engkau ni kepada Allah daripada min kulli syaitanin wa hammah, daripada setiap gangguan syaitan dan juga binatang-binatang yang berbahaya, wa min kulli ainin lammah, juga daripada mata-mata yang memberi mata-mata yang buruk, masuk ain kan, ain yang boleh memberikan kesan kepada kita dengan izin Allah. Maksudnya ini di antara doa yang boleh diajar kepada yang boleh kita bacakan kepada budak tu kan. Jadi itulah di antara benda-benda yang diajar oleh Nabi SAW untuk berhadapan dengan benda-benda yang boleh memudaratkan daripada benda gaib ni lah. Ajar juga dia baca ayat kursi, baca 3 kul kan budak-budak. Kalau dia dah boleh untuk membaca, kita ajar dia baca tu selain daripada kita kita ruqyahkan dia kan. Tapi kalau dia kata nampak juga dalam keadaan tidak memudaratkan, nak buat macam mana? Allah Ta'ala mungkin bagi dia deria untuk dia nampak lah kan. Selagi mana dia tak mengganggu, tak ada masalah lah. Wallahu a'lam.